Waalaikumsalam. Hanya Am dengan kata jadi duta produk shampoo ya? Itulah alhamdulillah rezeki. Alhamdulillah. Rezeki anak juga ni. Ya betul. Senang kata rezeki tu tak pernah salah alamat lah. Lah bila Allah tutup satu pintu, dia buka pintu lain untuk umat. Alhamdulillah sangat. Ayah, Betul. jangan lupa ambil akis tahun nanti. Jangan lupa ambil akis. Saya pernah lupa kan ambil akis selama ni, tak pernah kan? Ya, ambil okey. Yang penting kamu jangan nakal-nakal dekat sini. Ayah ambil Okey. Amin. Ayah janji. Ya? Bye. Saya pergi dulu ya. Apa dia nak jumpa aku? Apa yang penting sangat? Phone kau mana? Phone aku ada, kenapa? Letak sini. Hah? Letak sini. Yang kau tiba-tiba nak mengarahkan aku? Letaklah, aku bukan nak curi phone kau pun. Phone aku? Sekejap. Nah. Apa dia? Kenapa kau mesej aku? Nombor siapa? Ibu Akish. Apa benda ni, Di? Apa ni? Kau tahu aku tak suka kan benda ni? Ni, Am, kejap. Sebelum kau nak marah-marah aku, nak ampas meja, ampas phone, aku nak cakap dengan kau, aku tak ada kontak dengan dia pun, Am. Bahkan nombor telefon dia pun aku tak ada. Lepas kau bercerai. Tapi kali ni tiba-tiba dia muncul depan store burger aku, tanya kau. Dia pass dekat aku nombor dia, suruh aku pass dekat kau, suruh kau kontak dia. Nak kontak dia buat apa? Kau bagi tahu aku sekarang. Kau lupa ke dia buat apa dekat aku dulu? Aku ingat. Lepas tu aku nak kena cari dia sekarang. Dia siapa? Zara, pergi mana? Hantar kuih. Hantar kuih. Kuih buat sendiri ke? Yelah buat sendiri ni. Tantang kan kau pergi beli kat mana-mana, lepas tu kau pergi jual balik. Yelah sekarang ni kan zaman berpusu-pusu, nak viral. Kenalah buat benda pelik-pelik. Kalau tak buat benda pelik, kan tak ada orang beli. Makcik ada benda yang tak puas hati dengan saya ke? Tak cukup ke kisah hari tu? Ajak semua orang datang rumah Abang Am, lepas tu fitnah macam-macam. Makcik tahu tak? Umur makcik sekarang ni patutnya tak dekat sini tau. Patutnya tu dekat surau sana, duduk bertapa dekat sana, fokus dengan ilmu-ilmu, tambah pahala sebelum makcik nak mati. Daripada sibuk nak fokus pasal hal orang lain. Ni yang saya bawa ni rezeki saya tau, Allah yang bagi. Saya ni nak buat duit tambahan untuk diri saya sendiri. Apa yang makcik buat sekarang ni, cuba nak buka aib saya tapi tak dapat pun. Sebab apa? Sebab apa yang makcik tengah buat sekarang ni seolah-olah nak telanjangkan perangai sendiri. Sedap tak makan dekat sini? Sedap. Sedap kan? Ya. Sebenarnya, kat sinilah tempat I tenangkan fikiran I. Basically, this is my comfort food lah. I see. Taste kita sama. Luz, phone ni dah 2-3 kali dah bunyi. Tak nak angkat ke? Sorry. Halo, sorry. I tengah busy. Nanti kau balik. Mama nak tanya ni. Siang tadi, Zara borak apa dengan Makcik Endo, dengan makcik-makcik jiran? Tak borak apa sangat pun. Zara sound diorang. Zara sound apa? Zara cakap kat diorang, mulut tu jaga sikit, jangan biadab. Sebab Zara ni pun ada tahap kesabaran Zara. Lepas tu diorang cakap apa? Diorang cakap apa lagi? Mulut diorang kan tak habis-habis nak sindir pasal kes kat rumah Abang Am tu. Patutlah diorang pandang Mama lain macam waktu diorang nampak Mama siang tadi. Kenapa singgah